Katalah dia ambil satu kampung Melayu yang ada lebih kurang 200 biji rumah. Then dia perlu buat 3 pasar lah. Okey, dia akan buat 3 pasar. LC, low cost. Then LMC, low medium cost. Then HC, high cost. Okey. Low medium cost ni ataupun kita sedar LC lah, low cost ni dia akan ganti. Tadi 200 orang 200 biji rumah yang diambil, 200 unit yang diambil, dia akan ganti dengan 200 unit. Okey, dia kalau dari sini dia contoh LC ni low cost ni dia bina 400. 400 unit. So 200 dia dah kena bagi balik. So balance 200 mungkin masyarakat Melayu, sebahagian daripada masyarakat Cina dan masyarakat India yang taraf kemiskinan dia miskin bandar. Ataupun B40 mungkin diisi. So baki lagi LMC, low medium cost, 300,000. 300,000. Kalau high cost maybe 500,000 ke atas. Itu kita nak cerita 10 tahun sudah. Mampu tak? Okey, kalau lah kata orang Melayu yang dapat tadi pampasan tadi, dia simpan. Dia simpan tak apa. Dia simpan, bila rumah tu dah siap, dia beli. Dia tambah sikit, dia beli. After that, dia punya maintenance cost, dulu yang dia duduk rumah yang kerajaan dulu buat tu, yang menilai 42,000 atau less than that, kurang daripada tu, dia punya maintenance 30 hingga 50 ringgit. Okey, sekarang ni, bila dia dapat rumah yang baru, walaupun dia tambah sedikit untuk mendapatkan rumah tu, tetapi nilai maintenance cost dia maybe 80. lebih daripada 80 atau 100 ke atas. So kita rasa kalau 340 pun orang Melayu susah nak bayar, apatah lagi nanti kita dah dapat rumah yang baru, nak bayar maintenance cost dia 80 hingga ke 100 ringgit. Jadi ini membebankan.